Orang Paka mesti terkejut. Ada tempat baru buka yang berkonsepkan menu salai. Macam-macam ada itik, daging, lamb shank, rusuk lembu, udang. Rasa dia pula memang sedap. Sebelum tu korang yang baik hati boleh tekan like dan komen je apa-apa. Titik pun boleh. Untuk pengembaraan saya kali ni saya datang ke Paka Terengganu. Rasa sendiri masakan dari restoran Salai Paka. Yang ni diorang baru saja buka 2-3 hari ni. Tapi sambutan selalu ramai. Menu yang disediakan berasaskan salai. Ada udang galah salai, ayam salai, itik salai, keli salai, ikan patin pun diorang salai. Tapi menu-menu lain pun ada juga sikit. Dengan hari tadi memang ramai sangat orang. Untuk ruang makan cukup selesa. Boleh makan dalam aircon. Kat luar ni pun ada lagi ruang. Ataupun dekat tepi ni ada hiasan yang cantik macam orang kenduri kahwin. Kat sini pun korang boleh sewa untuk buat event, nak buat majlis kahwin. Serius lah, memang cantik. And package dia murah. Nanti nak kahwin dengan Sabariah, saya nak kahwin dekat sini lah. Duduk-duduk dalam kotak ni serius sweet sangat. Untuk proses salai ni serius tak mudah. Paling cepat boleh siap 8 jam. Kalau daging yang besar-besar sampai 12 jam. Tapi serius bang masak dia tu wangi sangat. Yang paling sedap dia punya ribs salai. Mantap weh. Jadi tanpa buang masa, kita ambil lah beberapa menu dia. Ni disebabkan saya dah kena diet, jadi tak boleh ambil banyak-banyak, sikit je. Pertama kita nak rasa dia punya ribs salai. Dia punya texture sangat-sangat lembut guys. Baru je letak bibir dah putus dia punya daging. Aroma smoky dia tu masuk sampai dekat dalam. And selain tu dia punya kuah pun saya suka. Memang pekat sangat weh. Lemak-lemak manis and ada pedas dekat hujung. Tapi bukanlah pedas yang boleh buatkan korang menangis. Next seterusnya kita nak rasa itik salai. Biasanya kalau saya makan itik memang liat, tapi dekat sini dia kering-kering juicy dekat dalam. Untuk aroma masak dekat sini pun tak tengik sangat. Orang akan bawa aroma masak dia smooth je. Serius terbaik weh. Next pula saya nak rasa dia punya udang galah salai. Guys, yang kita dapat memang agak besar. Jadi waktu korang makan tu agak puas hati weh. Harga yang paling best dia punya isi dalam kepala. Yang sampai sekarang saya. Yang ni pula yang paling rare, dia punya pating salai. Ni memang first time saya cuba. Ni memang nikmat Allah yang paling saya tak boleh dusta. Rasa weh isi dia yang fresh-fresh tu. Next selain salai dekat sini pun ada juga menu lain. Macam yang saya ambil ni mula-mula ada ikan pating masak tempoyak. Rasa manis masang dia memang cukup balance. Enak banget. Dan kalau korang tak makan salai, dekat sini juga ada ayam goreng. Dia bagi saiz 1/4. Jadi memang cukup besar and kenyang nak makan ramai-ramai. Untuk ulang-ulang saya suggest untuk korang ambil dia punya set asam picik. Saya memang jarang makan asam picik. Sebenarnya best juga rupanya rasa dia. Seterusnya saya dah ambil juga dia punya gulai kambing. Ni saya tak nak komen lebih-lebih. Korang tengok dia punya daging tu pun korang dah tahu kan. Lembut sangat. Gulai dia pun pekat. Kat sini pun macam kafe, korang boleh order dia punya kopi. Macam-macam jenis kopi. Tapi kali ni saya ambil dia punya latte saja sebab saya diet. Pun nak rasa white pasar malam, ada juga dia punya air balang. Kesimpulannya dekat sini sedap-sedap dia punya menu. And salai dia korang kena rasa sendiri. Korang jangan lupa tahu ajak member dan keluarga datang di Salai Paka. Let's go guys.